Korang mesti annoying kan kalau hari hujan tapi air melekat dekat cermin kereta. So macam mana nak buat? Tengok video ni sampai habis. Let's go. Inilah dia produk yang terbaru daripada Osola, iaitu glass coating. So kalau korang nak guna benda ni sangatlah mudah, sangatlah senang. Okey, so aku akan buat eksperimen. Aku akan semburkan separuh menggunakan Osola glass coating ni. So nanti kita akan tengoklah adakah ia benar-benar berkesan ataupun wayang semata-mata. Okey, lepas kita sembur glass coating ni, korang ambil satu kain bersih dan korang lap sampai bersih, sampai kering. Okey, jom kita spray dengan air pipe. Kalau korang tengok, nampak yang belah kiri tu yang aku spray dengan Osola glass coating tadilah. Cermin belah kanan tu yang ini aku tak sembur. Kalau korang tengok, nampak dia lambat turun air kan. Yang belah kiri nampak air memang kurang. Ni air banyak, ini air kurang. Okey, menunjukkan produk Osola glass coating ni memang terbaik, berkesan, dan yang paling penting harga dia tak mahal weh. Cepat grab sekarang, tekan beg kuning. Jom.